Just want to just that's my press. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi ke Mami Hana Safi Sali Super Kids Cup 2025. Boleh saya dengar sorakan daripada ibu bapa ke atas sebut tak? 1, 2, 3. Tak cukup kuat. Boleh tak semua? 1, 2, 3. Make some noise. Alright, terima kasih. Nama saya Hanif Miswan. Saya akan bersama anda semua untuk sepanjang hari ini. Sama-sama anda menyaksikan aksi pemain-pemain cilik kita untuk pertandingan bawah 8 dan bawah 10 tahun ni. Saya percaya di Padang A dan juga Padang B. Boleh bang, silakan. Okey, untuk perlawanan seterusnya kategori U8 di Padang A diminta pasukan Setia Budi A menantang Rino Academy. Di Padang B, Super Sapi Soccer School KL menantang Cilik Junior. Bagi kategori U9 diminta kesemua pasukan yang terlibat untuk bersedia. Terima kasih. Sama-sama kasih. Okey, sambil-sambil kita menyaksikan peranan membabitkan pemain-pemain cilik kita. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja-penaja yang turut bersama kita di sepanjang kejohanan pada pagi ini. Tepukan paling gemuruh kepada Mami Hana selaku penaja utama. Kita juga ada ombak eksklusif e-football. Dan juga penaja-penaja yang lain. Kejap saya confirmkan. PNG. Semua saya dah sebut Okey, sekali lagi kepada Mami Hana selaku penaja utama. Terima kasih, mereka ada booth dekat bawah ni, dekat bawah grandstand. Juga ada ombak eksklusif e-football yang membawa bakat-bakat muda kita ke Old Trafford. Ada TNG, Decathlon, Pitch, Suri Catering dan juga event SVK Group. 10 tahun, bawah 12 dan bawah 14 tahun nanti akan berlangsung sepanjang hari ini. Jadi ada macam-macam pengisian lah yang anda boleh teruskan bersama kami. Dan juga untuk pengetahuan, ibu bapa yang turut berada dekat sini yang membawa anak-anak kecil yang lain, dekat luar kita ada juga beberapa booth dan juga food truck yang sedang berniaga lah sekarang ni. Jadi boleh terus support mereka. Kalau memerlukan apa-apa boleh terus berada di luar. Dan juga untuk pengetahuan juga ada booth penaja-penaja rasmi kami. Ada booth Mami Hana yang berpakaian purple. Purple ni, Mami Hana dengan belon purple ni. Mereka berada dekat bawah ni. Jadi boleh tengoklah produk-produk yang mereka bawa ni. Sebab kalau nampak yang warna purple, selain daripada kru-kru kami ni, Mami Hana juga warna purple dekat bawah. Dan juga selain daripada tu ada juga booth-booth lain, ombak eksklusif. Peraduan mereka kat bawah tu boleh menang barangan-barangan eksklusif daripada e-football. Alright. Okey, saya difahamkan ada 8 pasukan untuk bawah 8 dan juga 8 pasukan untuk bawah 10 yang berlangsung awal pada pagi ini.
kategori U10 di Padang A diminta pasukan Setia Budi menentang Cilik Junior untuk masuk ke Padang sekarang. Alright. Dan untuk lawanan seterusnya boleh masuk ke Padang di Padang A. Dan saya difahamkan baru selesai di antara Cilik Junior dan juga Super Zas. Keputusan penuh adalah Cilik Junior 3, Super Zas 0. Mana penyokong-penyokong? Alright, untuk pengetahuan juga Safi Salih bekas pimpinan kebangsaan dah pun sampai juga, dah pun berada di Padang ni. Jadi beliau saya rasa tengah berada dekat tengah-tengah Padang tu untuk menyaksikan sendiri bakat-bakat muda yang sedang beraksi ni. Coach Balon diminta pasukan anda untuk masuk ke Padang A sekarang. Coach Balon. Coach Balon, tim Setia Budi untuk masuk ke panggilan untuk pasukan Cilik Junior untuk masuk ke Padang A kategori U10 sekarang. Lawan anda dah bersedia tu. Dia tak dengar. Dengar coach. Mohon pasukan Cilik Junior untuk masuk ke Padang A sekarang. Sekarang. Oh, tak dengar. Lah. Patutlah dia buat tak tahu je. Fokus. Terima kasih kepada ibu dan bapa. Takut kena disqualified tu Okey, perlawanan seterusnya bagi kategori U8 Padang A diminta pasukan Setia Budi A menentang pasukan Rino Academy. Mohon masuk ke Padang sekarang. Ulangan. Bagi kategori U8 Padang A diminta pasukan Setia Budi A menentang pasukan Rino Academy. Diminta kedua-dua pasukan untuk masuk ke Padang sekarang.
this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying